Apa yang dia salah? Dia cakap salah. Betul lah. Untuk orang India, mana you punya apa tu tanah apa kita kata ni, korang ni memang bukannya terus-terus ada dekat Malaysia je, tak ada. You dibawa daripada negara lain ke sini. Betul tak? Betul tak? So untuk orang India, memanglah dia cakap India dekat orang tu, orang India ada negara India, orang Cina ada negara Cina. Betul lah dia cakap. Apa yang dia cakap, dia tak suruh korang pun balik India ke, balik China ke, balik Indonesia ke, dia tak cakap pun. Betul tak? Bila datang pada bab ni, kenapa saya terima kenyataan dia? Sebab apa? Dia cakap fakta. Memanglah orang Melayu, ini adalah tanah Melayu, ini adalah tanah orang Melayu. Memang betul lah, fakta lah tu. Bukan fakta ke tu? Goreng ke? Auta ke tu dia? Apalah orang sembang? Apasal korang bangang sangat? Tak belajar sejarah ke korang? Tanah Melayu adalah kepunyaan orang Melayu lah. Senang cerita lah. Kenapa korang nak manipulasikan, nak goreng, nak main emosi orang Cina, nak main emosi orang India? Buat apa? Bodoh betul lah korang ni, kan aku cakap. Kan kena bodoh dengan Magneto sekarang. Pakailah otak tu sikit. Fakta sama sejarah, fakta you tak boleh ubah. Apa benda dia cerita semua memang betul. Tapi kenapa orang politik tiba-tiba sudah mengapi-apikan benda ni? Kenapa dia bawa mari orang Cina, dia bawa mari orang India, dia cakap, tengok, ini Sanusana itu macam, nanti macam mana ini macam, kapal water macam. Bangang betul. Kan dah kena bangang. Otak tu memang betul-betul bangang lah dia orang ni. Aku pun tak faham. Dia cakap apa? Dia cakap fakta sejarah je dia duduk cerita yang korang memang bebel sangat. Kenapa? Takut sudah goyang gak dia? Lu orang sudah goyang gak lah dia? Sudah goyang gak? Sudah goyang gak bercerita? Sudah goyang kan? Mesti dah goyang Mia. Kalau korang tak main isu perkauman, tak main isu bangsa, tak main isu agama, korang tak boleh main, korang tak boleh duduk dekat politik. Sebab sekarang korang semua dah kuat goreng, sudah goyang, tapak basement sudah lari, sekarang takutlah. Kan? Kepala otak sudah goyang. Nampak sangat. Lain macam diorang yang goyang sekarang. Kita tunggulah dia. PRU sekarang, PRN Negeri Sembilan datang kan. Sudah mari kita sudah tahulah lu orang yang goreng macam mana yang goreng. Lu buat apa macam yang goreng yang cerita akan datang, kita sudah tahu. Tunggu saja. Deh, panggil marilah. Panggil mari, kita tengok PRN Negeri Sembilan. Lu panggil mari, kita tengok apa jadi sana. Silap hari bulan aku akan Selangor pun akan kena goyang jugalah kali ni aku rasa. Kalau silap hari bulan lah. Silap hari bulan aku rasa Selangor pun boleh terlepas tangan Mia. Sebab apa? Sebab kepakaran yang terlebih pakar menjadi pakar profesional yang dah jadi bodoh. Last je.